Assalamualaikum dan hai semua. Welcome back to the Wanisha Family. Okay, so hari ni kita akan buat video apa? Video Menggali. Yang ni akan gali benda ni. Okay. So macam mana game dia? Cara nak main dia adalah macam ni. So kan dia kena gali kan guna tool ni kan. So saya akan taruh timer 30 saat. Akan taruh timer 30 saat kan. So setiap kali 30 saat tu habis, Alisha dengan Mami kena tukar dan Alisha kena gali Mami punya, Mami kena gali Alisha punya. Contohlah Mami gali pasal Mami dah jumpa satu benda kan. Benda dia semua benda ni lah. Yang ni pun sama. Okay. So kalau Mami jumpa kat Alisha punya, Mami yang dapat ambil. Okay. Kalau Alisha jumpa kat Mami punya, Alisha yang dapat ambil. Tapi kalau Alisha jumpa kat Alisha punya sendiri, Alisha ambil Alisha punya lah. Okay. Faham? Okay. Faham? So air ni kalau kita nak basuh benda tu, sebab benda tu mesti akan kotor kan nanti. Lepas tu nak bagi lagi senang untuk gali. Okay? Okay, korang adik-adik yang belum lagi subscribe channel The Wanisha Family, jangan lupa Like, subscribe, share, comment dan turn on notification. Okay, so jom kita mulakan kita punya game ni. Jom. Kita buka dulu yang ni. Tak ada. Ni macam kalau siapa adik-adik yang suka jadi macam apa tu dia panggil arkeologis. Arkeologis tu macam kita gali benda-benda yang lama, kita jumpa benda-benda lama, so kita suka study pasal sejarah lama kan. So ni contohlah kan. So dia ada saran wrap ni. So kita apa? Saran wrap. Saran Wrap. apa tu? Ni benda ni. Okay. Dia ada wrap. So jom kita buka. Okay, jom. Jangan sampai rosakkan benda ni sudah. Sebab benda ni senang nak hancur. Kita akan buat kat atas meja ni je. Kalau kotor nanti basuh lah. Okay, adik-adik yang nak buat ni, make sure ada pengawasan orang dewasa tahu. Dan jangan makan benda ni bukan untuk dimakan. Walaupun dia nampak macam sedap kan. Mana ada Nampak macam sedap. kuih. Belum Okay. apa lagi dah bersepah. Okay. So Ni tool dia kan. Ni Untuk macam kita cerita kan. So timer akan start sekarang. 3, 2, 1. Jom Okay, dah mula. start. Tak, Mami punya dia tunjuk tau bentuk. Asyik punya tak ada bentuk. Kita kena kikis dia pelan-pelan tau. Untuk nak make sure benda tu tak pecah. Kalau pecah lagi bagus. Asal dah jumpa samping. Okay, timer dah ni. So, Okay. kita akan tukar. So, Mami baru buat ni, tak dapat apa-apa lagi. Alisha baru buat ni je. Dah ada lah sikit tapi tu tak sangat. Kita tukar. So, timer saya tak sini. So, kita 3. ni tak letak air. Kalau letak air lagi senang. Dah dapat dah. Dah jumpa dah korang. Memang terjatuh. Dapat tak? Yelah, Mami kena keluarkan dulu. Okey. Ke dia bentuk je. Tak ada apa-apa pun. Maybe lah. Hey. Aduh, tak sempat. Nampak tak bendanya dah ada kat sini. Dekat sini. Nampak tak yang hitam tu? Itulah yang tengah buat dah tadi. Tak, Mami punya. Tengok yang ni kan nampak bentuk tau. Tapi sebenarnya tak. Tu bukan apa-apa. Dia dekat dalam Cuba je. tukar. Tak, so Alisha punya dah buat ni. So, tolong play. Tangan saya dah kotor ni. 1, 2, 3. Weh, ada lah. Tak harapkan Mami yang dapat. So Asya punya memang confirm lah. Ada, Mami punya tak tahu sebab tak jumpa Ada, apa-apa. Mami dah jumpa dah, nampak tak? Oh tu. Tu, dia warna hitam. Mami rasa ada satu je dalam ni. Ya ke? Ya, Mami rasa lah. Kat Dia- luar ni dia macam hiasan je. Dia satu lepas tu besar. Ya, macam tu. Best rasa tak?
nampak tak? Dah nampak dah bentuk hitam. Mak ai. Dah time pula. Aisyah punya macam ni. Dah nampak dah benda tu. Nampak? Okey, macam ni lah. Kita teka apa benda dalam ni. So, belakang dia ada siput, Shell. ada star, ada cengkerang, ada Okay. kala jengking. Aisyah rasa Aisyah punya ni. Okey, Alisha rasa siapa punya yang ni, yang siput ni. Mami rasa Mami punya kala jengking. Ni, tahu. Yang kala jengking ni tahu, dik-dik. So jom kita tengok. Tukar. Okey, 1, 2, 3. Mami rasa ada satu je lah, Syah. Aisyah rasa Mami punya kalau jengking. Kan? Aisyah rasa satu je. Sorry guys, salah info. Sorry. Salah info di sini. Susah lagi ni. Memang satu je guys dalam. Ya. 2,000 years later. Punya kalau jengking. Kan? Tadi Mami nampak dia punya kaki. Alisha pun tak tahu apa benda. Hai, Cepatnya timer. itulah saya cakap tu tak Okay. 1 minit. Tak apa, tukar. Okay. 1, 2, 3. Seperti tu. Kalau meja bersepah. Dah nampak dah. Aisyah punya benda. Korang nampak tak ni? Okey, macam ni lah. Siapa yang dapat keluarkan benda ni dulu, dia menang. Okay, so tukar dah lah. Ya. Okay, jadi kita akan gali sampai benda ni dapat dikeluarkan secara bersih Okay. So, jom. Mak ai. Oh, okay. Tak ada. Kita dah tak kira timer. Sebabnya kita dah tahu dah dalam dia sebenarnya ada satu je. Kan? Dah dapat keluarkan. Saya rasa sebenarnya ada lagi lah dalam ni. Ya ke? Okay, tak apa. Ya. Cuba cari dia. Okay, so Aisyah dah jumpa satu. So Aisyah dah jumpa satu, Amir kena stop dulu. Kalau tak nanti tak fair. Okay. Tebas sekejap. Aisyah rasa macam Aisyah punya ada lagi. Tak apa, cuba gali je. Sekejap, sabar. Tunggu Aisyah pas dulu. Masuk kat punya. Ni Aisyah punya. Siput. Ada, nampak tak? Saya dapat yang siput. Tapi kecil je. Contoh ada lagi tu. Aisyah rasa ada lagi lah. Okay, jom. Kita sambung Tak dah dulu lah. Bagi dia basuh. Pelan tak Sambung Uish. Apa? Ada lagi dah Syah. Nampak tak? Betul lah. Ada lagi. Memang dah boleh keluarkan. Mana ada. Ada lagi lah guys. Alah korang. So patutnya tukar je tadi. Tak apa. Kita gali je. Kita tengok apa yang kita dapat. Okay? Tak cik yang dah jumpa dulu. Saya dah jumpa. Benda. Tengok ni guys. Benda. Mana? Ui, cengkerang. Besar weh. Kenapa tu nak keluarkan jalan kalau jengking ni? Kan dia. Okay, dah. Dapat keluarkan satu. Nampak tak? Kalau jengking. Tengok cengkering Alisha. Oh, Mami punya kan? Mak kau hijau. Tak ada apa-apa. Tengok Aisyah punya. Cantik. Cantik. Kita cari next. Dalam ni ada apa-apa tak? Dah berjaya keluarkan dah. Ada lagi Nampak? ke guys dalam ni? Dapat apa ni? Siput juga lain. Shell. Shell. Nampak tak? Tengok guys bentuk dia. Tengok ni. Saya dah terhancur kan? Ada lagi ke? Agak-agak. Tak. Korang rasa ada lagi tak? Korang rasa? Tantang 2 je. Tapi dia tak cakap lah dalamnya ada berapa. So kita teruskan kita punya penggalian. Oh, Aisyah punya ada lagi. Ada lagi? Tak tahu. Tak ada. Aisyah tak tahulah ada lagi ke tak dalam ni. Mak. Korang rasa ada lagi ke? Macam dah tak ada. Kan? Yalah.
Alisha rasa Alisha punya dah tak ada dah. Ya ke? Cuba cek betul-betul. Sebab saya dah boleh hancurkan. Tengok. Mami punya ada lagi. Tak ada. Tahu lah. So Aisyah ada berapa? 2 Oh ya. Mungkin Aisyah pun dah tak ada dah. Jadi suka ke ada berapa dah ni? Korang, kalau korang nak buat benda ni, make sure korang macam bukan clean freak lah. Sebab tengok tangan aku. Kena pasir. Rasa macam tak ada dah. Kan? Aduh. Kita buat. Tak takut kan? Tak ada takut. Dia macam nafas kan? Kan? Rasa macam tak ada dah. Oh, Mama milik ah. Rasanya dah tak ada dah rasa. Rasa pun. Rasa. Okay, Oh, dia ada. je. Tak ada, tak ada. Nak juga buat benda ni ya. Nak tapi best. Ni Mami ambil. Macam ni. Ni letak. Betul? Tu lagi senang. Dah, siapa yang tak ada dah. Asalnya dah memang tak ada. Adalah. Mana? Tu nampak tak? Ada. Ada. Tu nampak tak? Mana? Mana punya ada? I saw something just now. Tak ada. Ada. Ah tu. Jom kita main ni sekejap supaya tahu Mami. Nak buat dia jadi clay jap. Oh tak adalah. Tak ada. Benda ni boleh jadi clay tak silap. Kalau dekat luar kan, selalu Mami masak-masak dengan kawan benda-benda ni. Tengok tangan aku. Tak ada Syah. Dah cakap tak ada. Kita tengah main je. Okay. Jadi Mami punya ada kalajengking dengan ni shell. Dengan shell. Alisha punya Ada shell. shell yang cantik ni. Dan juga Shell. siput. Yang kecil. Macam shell jugalah. Okay, so itu saja kita punya video untuk hari ni. Okay, so kepada adik-adik yang belum follow, jangan lupa. Like, subscribe, share, komen dan turn on notification. Okay, kita jumpa dalam next video. Bye-bye. Okay, Aisyah kemas. Asal Alicia.